Bab larangan berpuasa selepas tengah bulan Syaban. Ba'da bisawmi ba'da nisfi Syaban. Tulis di apa ni, bab kita tu, bab larangan berpuasa selepas tengah Syaban. Pada akhir tu setengah bulan Syaban. Bila masuk 16 tu tak boleh dah. Tak boleh lagi kita berpuasa. Panjang lagi perbahasannya. Ini baru bab. Melainkan bagi orang yang biasa melakukan puasa sunat Isnin Khamis, fawafaqahu, maka berbetulan hari Isnin Khamis ini selepas 15 Syaban, dia boleh teruskan, tak jadi masalah. Ini bab ni. Hadis yang ke-1224. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yawmain aw yawmin aw yawmaini, bisawmi yawmin aw yawmaini illa an yakuna rajulun qad yasumu sawmahu falyasum zalikal yawm. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang di antara kamu semua mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ini larangan mendahului Ramadan. Kita puasa dia panggil ihtiyat. Aku ni bimbang. Bimbang apa? Bimbang takut masuk dah Ramadan aku tak puasa, maka kita pun puasa awal lagi. Orang panggil berhati-hati lah. Ini Nabi kita larang, jangan duk main hati-hati gitu. Illa an yakuna rajulun, kecuali kalau seorang itu biasa berpuasa bertepatan dengan hari puasanya, falyasum zalikal yaum, maka puasa terus tak apa. Contohnya seorang ini berpuasa hari Isnin dengan Khamis, puasa sepanjang hidup. Jadi hari Isnin tahun ni berbetulan hari 30 Syaban. Jadi dia boleh, bagi dia boleh teruskan, kerana itu memang kebiasaan dia, tidak menamakan dia ni melebihkan Ramadan. Tapi kalau orang baru nak jadi wali seperti kita ni, berasa nak puasa dah hari ni, mana boleh. Hari Isnin ni, hari Isnin pun, hari Isnin lain pada bulan ni, bulan Syaban ni, kenapa tak puasa? Itu dilarang. Kerana apa? Kerana dibimbangi kita menambahkan bilangan hari. Jadi Nabi kita takut kita pergi tambah. Tapi kalau orang kebiasaan dia, hari Isnin dia puasa, hari putih dia biasa. Kita belajar kan dalam kitab anak kunci kita tu, Ayyamul Bid, hari putih dia panggil. Hari 13, 14, 15 itu kuat biasa dia. Jadi kebetulan yang ada ni, biasa-biasa ni tidak menjadi masalah. Orang ni memang sentiasa dia puasa. Jadi maknanya dia nak qada hari putih dia tu. Larangan di sini iaitulah takut orang tu ambil ihtiyat, nak ambil berhati-hati, maka dia puasa awal. Jadi tak boleh. Sebab apa? Nabi dah beri arahan sumu li ru'yatihi wa aftiru li. Itu lagi hadis yang kedua kemarin ni. Jelas tak jelas kita? Tak boleh lagi kita nak tunjuk warak selepas itu. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu qabla Ramadan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in halat dunahu ghayayatun fa akmilu 30 yawman. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Imam Tirmizi kata hadis ini hasan sahih. Al-ghayayah bil ghain al-mu'jamah wa bil ya'i musanna min tahtil mukarrara wa ya sahabah. Jadi apa maksudnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau semua berpuasa sebelum Ramadan. Jangan puasa sebelum Ramadan. Sehari 2 hari jangan. Berpuasalah Ramadan itu kerana melihat siapa? Ru'yah, lihat anak bulan.
Dan berbukalah kerana melihat anak bulan. Tengok anak bulan Ramadan, kita puasa. Tengok anak bulan Syawal, kita beraya. Apabila terhalang di sebalik di bulan itu oleh awan, jadi awan sekat dia, tak nampak. Macam negeri kita ni hujan, mendung, apa benda ni, hujan tak nampak, gelap. Maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Jadi Sya'ban kita teruskan 30 hari, kemudian hari 30 tak payah tengok anak bulan dah. Main-main jadi dah. Tak ada Sya'ban 31 hari. Tak ada Sya'ban 31 hari, tidak ada. Jelas dah kita situ. Hadis yang ketiga dalam bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza baqiya nisfu min Sya'ban fala tasumu. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah katanya, Nabi, diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, apabila telah tinggal separuh dari bulan Sya'ban, bila sampai setengah bulan Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa. Jangan kamu berpuasa lepas setengah Sya'ban, tak boleh puasa sunat dah. Jadi apakah masalah ini jelas kepada kita ataupun timbul masalah? Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan mengatakan ia hadisun hasan sahih. Hadis ini panjang dibahaskan oleh para ulama. Masalah puasa pada selepas 15 hari bulan Sya'ban. Ini ramai ahli-ahli kita ni, penduduk kita, warga kita ni, dia puasa. Boleh ke tak boleh? Jawab dengar sini. Hadis ini dibahas panjang oleh ulama di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi ketika mensyarahkan hadis Tirmizi ni. Idza baqiya nisfu Sya'ban fala tasumu. Bila masuk setengah lagi Sya'ban, jangan puasa. Dalam riwayat Abu Daud, idzan tasafa Sya'ban, bila Sya'ban tu duduk tengah-tengah, tak boleh lagi kita puasa kecuali puasa Ramadan. Jadi dibahaskan oleh ulama di sini. Yang pertama sekali tentang hadis ini. Hadis ini sahih ke tak sahih? Itu dibahas. Bermula di situ lagi. Imam Tirmizi kata sahih, hasanun sahih. Imam Ahmad kata syaz. Imam Ahmad kata hadis ini syaz, karena dia bercanggah dengan hadis yang pertama tadi, yang kita baca mula-mula tadi. Hadis nombor apa tu? Hadis jangan mendahului puasa sehari atau 2 hari. Beza tak beza? Beza. Di sini kata jangan, yang sana kata 1 hari atau 2 hari saja. Maka Imam Ahmad kata ini syaz kerana menyalahi hadis ini. Jadi maka panjanglah perbahasan, ana pun tak nak masuk panjang di sini. Yang kita nak katanya, Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar, dia kata apa? Katsirun minasy-Syafi'iyah, ramai di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ini yang kita selalu dengar ni, ustaz-ustaz kita, tok-tok lebah kita duk mengajar, bila masuk setengah Sya'ban tak boleh puasa. Kerana hadis tadilah, izan tasafa nisfu Sya'ban fala tasum. Kata di Ar-Ruyani, Ruyani ulama Syafi'i juga, yahrum, haram mendahului puasa 1 hari atau 2 hari. Makruh selepas setengah Sya'ban. Itu pandangan dalam fiqh Syafi'i. Tetapi jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan yajuzu saumu tatawwu'an ba'da nisfi min Sya'ban. Harus, boleh, siapa yang nak puasa, puasa terus, tak apa. Jangan sampai kepada sehari atau 2 hari, kecuali orang yang biasa puasa. Mereka menganggap hadis Tirmizi ini dhaif. Jadi kita tahulah di sini perbahasannya panjang. Imam Ibn Hajar telah sebut di sini. Maka di sini ada dibahaskan oleh ulama larangan haram ke larangan makruh. Jadi kita faham dalam fiqh Syafi'i kata larangan sini makruh, bukan larangan yang haram. Tetapi majoriti ulama kata makruh pun tidak, kecuali 1 hari atau 2 hari.